Kita menyebut banyak nama tadi. Banyak nama yang perlu dia siasat. Setengahnya kata SPRM, setengahnya kata polis. Tetapi polis mempunyai bidang kuasa yang lebih luas. Yang Muhammad kena siasat sebab ini tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh Albert T sebagai contoh. Dan yang penghabis sekali adalah tentang seorang wanita. Video yang ditular seorang wanita, Sofia Rini binti Buyung. Yang Muhammad kena siasat. Kami nak tahu apa jadi. Apa jadi dengan tuduhan yang dibuat. Kita jangan tuduh bahawa seusaha politik ini telah pun berhenti, dengan itu kenyanya habis. Tak habis. Sebab dia melibatkan nama baik PMX. PMX yang dicintai ini namanya telah buruk sebab apa? Rasuah berkelilingan. Isu rasuah di Sabah yang belum selesai. Jadi kita minta polis siasat yang Muhammad. Bagi tahu. Jangan dikata kita sembunyi yang Muhammad. Cerita benar. Bahawa ini yang berlaku sebab rakyat Malaysia nak tahu. Bila rakyat Malaysia tahu, rakyat Malaysia tidak menyebabkan fitnah. Tapi kalau yang Muhammad diam, yang Muhammad seolah-olahnya menggalakkan fitnah.